wa layalin ashr. Kan ya Allah Taala sebut dalam Quran 10 hari dalam Zulhijjah ni tuan-tuan. Sebenarnya besar ganjaran ni kalau kita melaksanakan ibadah dan amal soleh. Jadi rasa rugi kalau saya tak ambil peluang lah. Bila saya berceramah ni, salah satu daripada ibadah juga, salah satu daripada amal soleh. Kan? Bahkan dengan ilmu ini tuan-tuan, perkongsian ilmu ini sangatlah besar dia punya kelebihan. Jadi saya ambil lah. Nak buat ibadah yang lain tak banyak kan. Apa nama, nak sedekah tak ada duit. Nak apa nama, nak buat orang lain pun tak apa. Jadi saya tambahlah kuliah pada ujung bulan yang ada ni, mudah-mudahan digandakan, lipat gandakan kita punya ibadah. Dan begitu juga tuan-tuan, janganlah kita lepaskan peluang yang ada dalam 10 hari dalam awal Zulhijjah ni tuan-tuan, kerana teramatlah banyak. Kita beri sumbangan dan sebagainya, itu sangat penting. Janganlah kita abaikan. Bak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memandang remeh kebaikan, walaupun sekadar bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang senyum ataupun wajah yang ceria. Ni yang kau senyum pun sedekah tadi. Senyum pun pek pahala, senyum pun pek pahala tuan-tuan. Nabi khabar janganlah kita pandang rendah kebaikan walaupun sekadar wajah ceria. Itu pun kebaikan. Ini bongeh 24 jam pun nak dibongeh, tak tahu kan. Yalah. Kayak surau bongeh, kayak masjid bongeh, kayak rumah bongeh, mesyuarat bongeh, mengajar pun bongeh. Masya Allah, betul kan. Saya tuan-tuan pasapa hidup dia senang ni, enjoy. Hidup saya pun dulu buat apa pun pastikan enjoy. Enjoy ni maknanya kita seronok lah. Kan ini buat kerja tak seronok. Ya tak? Bongi je, mana nak dibuat dengan bongi itu pun tak tahu kan. Jadi tuan-tuan, jangan pandang remeh kebaikan ni. Jadi kalau dah senyum tu pun kebaikan yang besar yang Nabi suruh kita ambil borek, apatah lagi kan dengan ibadah korbannya. Itu kita khabar tu. Kalau dia tak jadi peserta korban, dia tolonglah secara berjumpa. Kalau pihak surau beri tolak, tak apalah, masuklah ke surau. Banyak pahala berganda-ganda kan. Kan payah ni tuan-tuan. Esei tuan-tuan, bila kita faham, bila Nabi ajar tu, kita kena copek tangkap, kena copek faham. Jangan berbuat tak tahu menjangan kan. Esei kadang-kadang tuan-tuan, bila saya berborak, dia kebaikan ni kita kena rancang. Amal soleh ni kena rancang. Jangan tunggu tabung datang pemata dia kan. Tak lalu tabung, tak lalu dia bagi sedekah, ada contohnya lah. Sebab saya kadang-kadang kalau pergi ke Rombau tuan-tuan, pergi ke Mano lo, arah-arah utara ni, saya Roma ikut jalan Golong. Tahu kan jalan Golong kan? Jalan Relong. Yang Golong ni kan sempit je tak? Itulah. Boleh selisih tak kata? Boleh, tapi satu kena ngalah. Betul tak betul? Saya saja, guru saya ajar. Guru saya ajar. Kau kena create kebaikan kau, dia kata. Jadi saya saja lalu situ, bila ada kereta lalu, saya akan mengalah dulu. Macam tu sekali. Walaupun kereta saya yang paling besar lah. Godang kereta kan. Saya akan lalu situ supaya bila ada saja kereta datang, saya seronok. Cita-cita saya tercapai. Saya akan bergalah ke tepi sebelum orang lain bergalah. Walaupun kadang-kadang menyombong kan, angkat tangan tidak pun tidak kan, ada ramai itu kan. Tak apalah kita nak pahala kita, tak dia lah kan. Itu dah tergodakan Tuhan lah kan. Macam tu sekali tuan-tuan. Nak mencipta, kita kena cipta kebaikan-kebaikan kita. Ini jangan kita menonggok, tunggu ya kan. Tak boleh. Jadi setiap bondo itu adalah kebaikan. Walaupun senyum, senyum. Tapi janganlah bila
Masalah juga kan. Bila tabung datang senyum dia tuan-tuan. Tabung sampai ada senyum, tabung sampai ada senyum. Tak ada dia nak masuk ambil tak. Sebab apalah patah masuk dia. Senyum tu sedekah tadi. Kacau lah tu kan. Baik. Tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan semua masih bersemangat lagi. Kita dah selesai dah kita punya korban dah ya. Dah tak ada cerita pasal korban dah ni. Jadi kita akan sambung kita punya sirah. Sirah kita hari tu tuan-tuan dekat mana? Sekarang ni kita bincang tentang anak-anak Adam. Anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Mana cerita pada mula Adam diciptakan, kemudian cerita dia dengan pasangan dia Hawa, kemudian cerita dia berada dalam syurga dan diturunkan di atas muka bumi tuan-tuan, maka bermulalah kisah keluarga dia pula. Baik, kita merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 27. Macam biasa, cerita tentang Nabi Adam AS ni ada pada 25 tempat ataupun 25 kali nama Nabi Adam ni disebut dalam Al-Quran. Jadi itulah rujukan utama kita, di samping ada juga rujukan-rujukan daripada hadis-hadis Nabi SAW, dan saya secuba yang mungkin untuk hanya mendapatkan hadis-hadis yang sahih lah. Hadis-hadis yang sahih. Kemudian kita akan tengok juga tentang banyak juga maklumat-maklumat yang datang daripada Israiliyat. Ada juga daripada Israiliyat. Cuma saya tak pakailah. Saya tak pakai. Tapi walaupun sebenarnya boleh je pakai. Boleh je pakai. Cuma mungkin ada beberapa perkara yang kita rasa tidak bertembung dengan akidah dan syariat kita. Maka kita boleh ambil lah seumpama nama dan sebagainya. Baik, tuan-tuan hormati Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 27. Bermaksud, ayat tu biasalah kita dengarkan. Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbat, hingga akhir ayat lah. Maka saya baca terjemah tu. Maksudnya tuan-tuan, bacakanlah iaitu Nabi Muhammad SAW kepada mereka berita tentang dua putera Adam. Dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya iaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain iaitu Qabil, dan dia iaitu Qabil berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Maka dia iaitu Habil pula berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Baik, tuan-tuan hormati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam alaihissalam ini adalah manusia yang pertama di atas muka bumi. Kemudian dituruti oleh isterinya sendiri iaitu Hawa. Mereka ini tuan-tuan kemudian turunnya selepas termakan pokok daripada pokok yang dilarang oleh Allah SWT, maka turun ke atas muka bumi. Bila turun ke atas muka bumi tuan-tuan, dalam riwayat menyebut, ada beberapa riwayat. Antaranya menyebut Hawa ini dia mengandung tuan-tuan sebanyak 20 kali ataupun dia beranak 20 kali. Walaupun ada pandangan riwayat-riwayat lain sampai berpuluh-puluh kali pun ada, ratus kali pun ada juga. Tapi kita ambil yang 20 lah. 20 kali. Dan setiap kandungan itu kembar. Setiap kandungan itu kembar. Jadi isu dia dah bermula kepada kembar pertama dan kembar kedua. Kandungan pertama dan kandungan kedua. Dalam ayat ni tadi, dalam Quran ni, kalau kita perasan, Allah kata, bacakanlah Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putera Adam. Watlu alaihim naba'a abnai. Apa nama? Allah tidak menyebut perkataan Qabil dan Habil. Bahkan kita tak jumpa pun dalam Al-Quran, kita tak jumpa pun nama Qabil dan Habil. Dalam Al-Quran kita tak jumpa, dalam hadis pun kita tak jumpa, dalam hadis-hadis yang sahih pun kita tak jumpa nama Qabil dan Habil. Ada yang mengatakan bahawa nama Qabil dan Habil ini diambil daripada riwayat
kisah dongeng Bani Israel. Ataupun kita sebut sebagai Israeliat. Jadi boleh kau ustaz pakai? Bolehlah, tak ada masalah. Sebab dia tak bertentangan dengan akidah sekadar nama saja. Nama ni memudahkan kita. Kita ni lemah. Nak sebut dua anak Adam kan? Payahkan. Kan dia dah banyak pula, lebih pada dua pula anak Adam. Kan? Baik. Dua putera Adam ini kita merujuk kepada Qabil dan Habil. Qabil ni tuan-tuan kandungan pertama suluk. Yang mana pasangan kembar dia adalah Iqlimah, juga turut merupakan daripada riwayat Israeliat. Ni sekadar nama lah. Qabil ni pasangan dia Iqlimah. Adapun kembar yang kedua nama dia Habil. Habil ini adalah Habil ni pasangan kembar dia adalah Buddha. Ada juga lah pandangan-pandangan yang lain, nama-nama itu tak apa, kita pakai yang ini kan. Buddha. Jadi tuan-tuan, Habil ini dia mempunyai tubuh badan yang lebih kuat daripada Qabil. Itu yang disebut riwayat. Jadi dia orang ni membesar. Bila dia membesar tuan-tuan, sampai satu keadaan ada satu masalah, keinginan untuk berkahwin. Dah dewasa. Bila nak berkahwin ni tuan-tuan, jadi macam mana Nabi Adam nak buat? Masa anak dia kocik tak ada isu lah. Masalah dia bila anak dia dah besar dan ada keinginan untuk berkahwin. Maka Nabi Adam pun bertanya kepada Allah SWT, maka diturunkan syariat untuk Nabi Adam. Nabi Adam dan umat dia lah. Umat dia itu adalah di kalangan keluarga dia. Maka syariat ketika itu tuan-tuan, Allah SWT mengatakan dihalalkan berkahwin dengan pasangan kembar yang lain, kahwin silang. Yang haram adalah berkahwin dengan pasangan kembar sendiri. Dia jadi haram. Jadi tak ada tuan-tuan. Walaupun sebenarnya dalam kalau diikutkan dalam riwayat, ada seorang Nabi saja yang berkahwin dengan dua beradik. Seorang Nabi ni dia berkahwin dengan dua beradik. Isteri dia dua beradik, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Dia berkahwin dengan Rahil bin Batwil dan Lia bin Batwil. Itu dalam sejarah. Baik, adapun syariat Nabi Adam ni tuan-tuan tak boleh berkahwin dengan kembar yang sama, kembar silang. Maka jadi oleh kerana itu tuan-tuan, Qabil menolak. Qabil tak boleh terima. Kenapa Qabil tak boleh terima tuan-tuan? Sebab dia kembar. Iklimah ni kembar yang sama lahir dengan dia ni lagi cun. Istilah mudah faham lah kan. Lagi cun. Dia tak nak kahwin, sepatutnya dia kahwin kembar Habil, iaitulah Buddha. Tapi dia tak nak, dia tolak. Bagi saya tuan-tuan, bahkan sebenarnya pun ada juga dua riwayat yang menyebut tentang kenapa Qabil ni dia begitu nak dengan Iklimah ni, iaitu kembar dia sendiri. Sebab ada riwayat menyebut kita tak katalah Buddha dan Habil ini hodoh. Tak. Tapi kemungkinan besar Iklimah ni lain macam mana dia punya lawai. Tapi kita tak katalah Buddha tak lawa. Sebab apa kita tak kata Buddha tak lawa? Sebab mereka ini adalah kandungan daripada penciptaan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak betul? Daripada Nabi Adam sendiri tuan-tuan. Nabi Adam ini sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang cipta daripada kekuasaan Allah. Kita ni dengan cara lahir daripada cara biasa, daripada proses daripada mak ayah kita, betul tak? Dikandungkan. Nabi Adam tak. Memang special Allah Ta'ala sendiri yang cipta. Jadi takkanlah ciptaan Allah Ta'ala yang hasil daripada ciptaan Allah Ta'ala ni tak lawa. Kan? Jadi secara logiknya tuan-tuan, secara umumnya kita kata Allah Buddha ni lawa. Tapi kenapa Iklimah tak nak? Sebab Iklimah ni terlalu lawa. Jadi bila kita tengok, kenapa pula Iklimah ni terlalu lawa? Sebab rupa-rupanya ada juga riwayat yang menyebut Iklimah dan Qabil ni tuan-tuan dikandungkan. Bahkan ada yang sebut dilahirkan. Kita ambil dikandungkan lah.
dikandungkan ketika Nabi Adam dan Hawa berada di syurga. Ketika berada di syurga lagi dah dikandungkan Qabil dan Iklimah. Jadi agak mungkin sebab itu lain macam mana lawa. Lawa tu mungkin tak ada lah lawa tu dah kan. Kita ni pun tuan-tuan lawa-lawa lagi kita ni walaupun tah generasi yang keberapa ribu dah itulah. Bayangkan kalau orang kata daripada generasi yang awal jadi memang lawa lah. Awal badan dia strong kan tinggi. Itu sebab umur umat terdahulu panjang-panjang. Daripada Nabi Adam tu dia panjang. Adam, Idris, Nuh, Hud itu semua masih panjang-panjang lagi umur. Kan Nabi Adam sendiri sebut hampir 1000 tahun. Anak-anak dia pun ratusan tahun kan umur dia. Itu semua kalau kita fikir dari segi saintifik pun sebab orang kata daripada generasi awal. Penyakit pun tak banyak lagi kan. Kita ni tuan-tuan generasi hari ni bukan mewarisi genetik kulit, muka, bangsa saja. Bahkan penyakit pun kita waris kan. Betul ke tak betul? Kadang-kadang 3 serangkai ni tuan-tuan ada pewarisan juga. Kan? Doktor cakap pun ada kemungkinan juga diwaris. Penyakit-penyakit ni ada pewarisan. Jadi itu kita lah yang dah beribu tahun jarak dia. Jadi peringkat awal dulu logik lah kan. Baik, tuan-tuan para rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berlaku macam tu tuan-tuan, ni kita kata Nabi Adam ni, kadang orang tanya Nabi Adam ni dia punya cabaran tak power lah. Tak macam Nabi Musa nak kena handle Fir'aun. Contoh kan. Tak macam Nabi Yusuf, tak macam nabi-nabi lain kan. Ataupun tak macam nabi-nabi ulul azmi yang cabaran dia cepat, dia kata kan. Sebab apa? Sebab Nabi Adam ni dia deal urusan keluarga saja. Apalah sangat. Tu silap kita tuan-tuan. Sebenarnya yang paling penting urusan keluarga lah, betul tak? Kita bila masalah lain kita boleh putuskan. Tapi bila sampai keluarga kita, itulah yang masalah kita tak boleh nak putuskan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, jangan nampak Nabi Adam ni tak kuat cabaran ni. Dia menai lagi kuat bila berhadapan dengan ujian kekeluargaan. Jadi Nabi Adam ni memang daripada awal lagi dia masalah keluarga dia saja. Bayangkan tuan-tuan, anak dia depan anak pertama dia ni dah membunuh anak kedua. Bayangkan. Ni manusia paling awal dia temu ke bumi ni. Pak. Itu dia kisah Nabi Adam AS. Baik, tuan-tuan para rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana begitu tuan-tuan, Nabi Adam pun pening. Nabi Adam ni banyak menangis. Dan riwayat sebut Nabi Adam ni banyak menangis. Ratus tahun menangis. Awal-awal lagi kono halau daripada syurga tu dia dah menangis dah. Bahasa kasar dia halau lah kan. Dan nangis, tak berhenti. Sampai Allah Ta'ala terpaksa pujuk dengan bagi kalimat taubat kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah Ta'ala beri nak pujuk Nabi Adam sebab tak berhenti menangis. Sebab dia menyesal menyebabkan dia diturunkan atas bumi kan. Turun nak bumi tak selesai lagi tuan-tuan nak berbunuh-bunuh pula anak itu. Itu dia. Maka Qabil tak setuju. Bila Qabil tak setuju tuan-tuan, Nabi Adam pun pening macam mana ni. Jadi tanya Allah Ta'ala dan Allah bagi tahu masing-masing kena mempersembahkan korban masing-masing. Ni ada kaitan dengan korban yang kita nak buat ni tak lama lagi kan. Ada kaitan lah. Itu korban syariat zaman itu. Ini kita boleh ambil pengajaran. Jadi masing-masing kena mempersembahkan korban masing-masing. Kemudian kalau mana-mana korban itu dipancar ataupun ditembak dengan satu cahaya api yang berwarna putih dalam riwayat sebut, maka korban itu yang diterima. Mana korban yang tak disambar api, maka dia tak diterima. Agak-agak hari ini ikut main sambar menyabar ni tuan-tuan, risaulah. Risau tuan-tuan, bukan seronok nak tengok. Risau aku takut yang tak kena sambar langsung ni. Takut tak ada yang disambar langsung ni tuan-tuan. Macam mana? Ada yang hikmah hai tuan-tuan tak tunjuk hari ni. Sebab orang umat Nabi Muhammad ni lemah. Sebab banyak benda tak berlaku. Bala bencana pun dipulkan. Dulu dapat
Cash yo. Kaum-kaum terdahulu buat hal dapat cash yo. Nabi Nuh dapat cash. Ni dapat cash. Hud dapat cash. Kita ditangguh tu sampai kiamat. Apa nama? Sampai kiamat ditangguh. Sebab kita lemah tuan-tuan kan. Bismillah. Maka tuan-tuan, ada dalam sebuah hadis Ibnu Majah menyebut. Dalam hadis Ibnu Majah tu sebut apa? Rupa-rupa Qabil dan Habil ni sebelum dia masing-masing bagi korban dia, rupa-rupa dia dah duduk bincang. Dia dah mesyuarat dah tuan-tuan. Tuan-tuan dah mesyuarat belum sini? Baik korban dah mesyuarat belum? Dah ya? Qabil dan Habil pun baik mesyuarat. Takkan kita tak baik mesyuarat? Qabil dalam hadis Ibnu Majah sebut Qabil dan Habil baik mesyuarat dulu. Dan mencapai persetujuan. Apa persetujuan ni? Persetujuan dia dua-dua setuju. Siapa-siapa korban yang diterima oleh Allah Ta'ala, dia mesti berlapang dada. Dia sebut dalam hadis. Maka dua-dua bersetuju tuan-tuan. Okey, fine. Masing-masing kena terima. Makna kena ikutlah siapa kahwin siapa. Maka masing-masing berilah masing-masing punya korban. Qabil tuan-tuan, dia mahir dengan pertanian. Itu sebab orang bahas teknologi pertanian ni dah bermula daripada zaman Nabi Adam. Dah mula dah. Yang Habil pula dia mahir dengan penternakan. Orang daripada syurga dia lagi hebat daripada kita tuan-tuan. Kalau kita dengan syurga apa jauh kan? Kalau dalam darah tuan-tuan ni semua ada darah ahli syurga ni. Tuan-tuan daripada Adam tak? Ada yang bukan daripada Adam. Kalau bukan daripada Adam tu dah ada jadi teori Charles Darwin tu. Kita semua daripada Adam, betul tak betul? Makna tuan-tuan, darah kita ni ada darah syurga. Betul. Kalau betul kita daripada Adam lah kan? Kita daripada syurga. Ya tuan. Sebab kadang-kadang orang dia rasa lemah semangat, tak layak lah syurga tak. Kita ni kalau kita betulkan istilah dia, kita ni bukan nak masuk syurga. Kita ni nak kembali semula ke dalam syurga. Jadi kita jangan berputus asa tuan-tuan daripada rahmat Allah. Kita ni sebenarnya nak kembali ke syurga tu. Sebab dalam darah kita ni terbukti. Genetik kita ni memang genetik Nabi Adam AS. Itu terbukti. Dari segi saintifiknya dan juga dari segi dalilnya. Al-Quran dan hadis. Jadi jangan kita give up lah. Jadi tuan-tuan, dia dah berbincang. Maka bagi Nabi Qabil ni, dia bagi setengah riwayat menyebut dia bagi gandum yang dah rusak. Ni Qabil. Dia bagi gandum yang dah rusak. Habil pula, dia bagi kambing. Dia menternak kambing. Dia bagi kambing yang paling the best. Badan nampak. Maka tuan-tuan, keputusan dia apa? Keputusan dia semua orang tahulah. Akhirnya, korban yang diberikan oleh Habil itu disambar oleh api. Maka Allah Ta'ala terima. Kenapa? Ayat yang hujung tu yang saya baca tu tuan-tuan, itu sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebab syarat korban diterima mesti bertakwa. Bukan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bukanlah daging dan darah itu yang Allah terima, tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Jadi mudah faham. Kan saya sebut sebelum ni masa kita bincang, nak mudah faham apa maksud ketakwaan dalam korban adalah sejauh mana kita mengikut sunnah Nabi dalam ibadah korban. Kita tak libet syukur-syukur, tak libet sendiri. Sunnah Nabi-nya adalah kita mengambil ternakan yang terbaik. Itu sebab Habil bagi yang terbaik. Tapi masalahnya kita ni tuan-tuan, kita tak ikut sunnah tu. Kita ambil binatang yang termurah, yang terkurus, yang semua yang negatif. Lepas tu kita pun, ya Allah, terima kasih ya Allah, inilah korbanku, inilah. Itu sebab nasib baik tak sama menyembah ni. Kalau sama menyembah ni, saya tak tahu yang mana yang sama juga tuan-tuan, sama juga dengan isu orang yang korban ni dia bagi duit dia tak datang. Sama juga.
Dia tak bersungguh. Dia tak bersungguh. Kan? Itu sebab sunnahnya korban ni, ibadah korban ni di tempat dia tu. Dan dia sendiri kan kita cerita sebelum ni. Dan dia sendiri kena hadir tengok binatang itu. Bahkan dia sendiri lebih afdal dia sendiri sembelih. Kalau tak boleh sembelih, dia datang tengok tumpahnya darah binatang itu disembelih. Itu sunnah-sunnah tu tuan-tuan. Itulah ketakwaan kita, kesungguhan kita. Ini duit banyak kan? Pergi sanun 800, boleh 900. Itu dia pun pergi mana? Di London. Di London berjalan kan? Tak nampak dia punya kesungguhan. Ini juga termasuk dalam konteks yang kita faham tentang adakah korban ini korban Qabil ataupun ini korban Habil. Dan saya rasa tuan-tuan mudah je nak faham, betul tak? Mudah je nak faham korban Habil dan korban Qabil. Baik. Dan tuan-tuan, ni yang kita kata tadi. Yang pertama tadi, dia orang buat syuruk. Dia dah buat mesyuarat. Dan bersetujulah dalam mesyuarat tu untuk masing-masing menerima keputusan. Ni yang menariknya kalau kita nak contoh sikit. Kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni memang suka berorganisasi. Orang Melayu ni dia suka berorganisasi, tapi masalah dia tak ada adab dalam organisasi. Dia tak reti. Macam seolah-olah Islam tak pernah ajar. Contohnya tuan-tuan dalam mesyuarat. Kan? Padahal kita dah bincang dalam mesyuarat. Bila kita dah bincang bersama, dah ada minit pun kan. Mesyuarat ni ada minit. Jadi maknanya kita bila keluar daripada mesyuarat tu, dengan kata lain, kita dah bersetuju dengan keputusan yang diambil. Betul tak betul? Kalau tak bersetuju, tuan-tuan kono sebut tak setuju dalam mesyuarat. Ini bila dah habis mesyuarat, mulalah dia keluar cerita orang tu, cerita ni dan tak setuju. Ni orang tak faham agama ni. Kan? Orang tak faham agama. Selesaikan. Biarlah nak baling kursi, nak baling meja, nak baling mangkuk, semua dalam mesyuarat. Ikut sekolah kan. Tapi bila dah capai keputusan, kono berpegang kepada keputusan. Itu orang kata dalam Al-Quran sendiri, wa amruhum syura bainahum. Al-Quran sendiri beberapa tempat cerita tentang kelebihan orang yang kita panggil bermesyuarat. Sebab keberkatan keputusan itu ada daripada mesyuarat tu. Itu penting. Yang itu kono tuan-tuan kalau nak maju memang kono praktikkan benda tu. Yang ini Islam yang ajar ni. Allah Ta'ala yang ajar sini Al-Quran, Nabi yang ajar. Bukan sapi yang ajar ni dah. Saya ni tolong nyampaikan saja. Kalau tak boleh buat macam tu, sampai bila pun tidak akan ada kesatuan. Bila tak ada kesatuan, tak ada keberkatan. Itu confirm. Sebab apa? Berkat ni maksud dia apa tuan-tuan? Berkat ni simple je maksud dia. Buat sikit, dapat banyak. Kita buat sikit je, tapi Allah bagi lebih. Itu berkat. Ini masalah bila kita buat, kita buat banyak dapat sikit. Tak ada keberkatan secara umum dia. Ini bukan saya bercakap ni tau. Bukan saya membebel ni tau kan. Kita ambil sama-sama. Kan? Kita tahu cabaran organisasi ni bukan mudah. Susah sebenarnya. Tetapi dia dia memang dituntut oleh Allah dan Rasul untuk kita sentiasa bermusyawarah ataupun kita bermesyuarat. Sebab di sana ada keputusan. Keputusan bermesyuarat lebih berkat daripada keputusan individu, walaupun individu itu keputusannya nampak macam betul. Itu kita nak ambil. Sebab nanti kita bimbang jadi macam Qabil. Dalam hadis Ibnu Majah sebut, Qabil dengan Habil dah bersetuju untuk menerima keputusan. Mana-mana korban yang disabar itu, maka mereka akan dapat pasangan yang disyariatkan oleh Allah. Masalah ni Qabil dia tak setuju. Asal dia setuju dalam mesyuarat. Bila keputusan tu tak kono kat dia, maka dia tak setuju. Inilah. Dia bagi pandangan. Orang tak nak terima pandangan dia. Qabil ni kira handal lagi tuan-tuan. Ini pun Allah Ta'ala dah hina Qabil ni. Dia setuju dalam mesyuarat. Cuma dia tak setuju kat luar. Ini ada orang dalam mesyuarat pun dia tak setuju dah. Lagi parah. Kan?
Tak boleh terima pandangan orang lain. Kena belajar agak terima pandangan orang lain tu tuan-tuan. Kan? Kena belajar agak. Bukan pandangan kita saja. Bukan pandangan kita saja. Kalau majoriti nak yang itu, kita ikut saja. Simple ikut saja. Kecuali lah secara jelas pandangan majoriti itu melanggar syarak, itu dah tentulah. Kan? Kita tak kata yang majoriti itu benar. Tapi dalam masalah-masalah yang tidak melanggar syarak, keberkatan itu ada pada majoriti itu. Boleh tak tu? Boleh kan? Boleh. Baik, tuan-tuan para rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 28, tadi ayat 27 ni 28. Bermaksud sesungguhnya jika engkau yakni Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Jadi bila Qabil ni tuan-tuan, bila dia dah kalah, maka dia ugut nak bunuh Habil. Bila dia ugut nak bunuh Habil, Habil jawab. Apa Habil jawab? Habil khabar, kalau kau menggorakkan tangan kau kepadaku untuk membunuhku, dia kata, Habil khabar, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhku. Maka Habil ni dia tak akan melawan balik. Habil khabar. Walaupun kan saya dah sebut mula-mula ni, Habil ni dia lebih kuat daripada Qabil. Dari segi body dia, Habil lebih kuat daripada Qabil. Secara umum pun kita boleh tahulah bola kambing dan bola gandum. Bola gandum kan. Mana yang lebih berkotak badan ni tuan-tuan? Bola kambing lah, lagi susah bola kambing. Banyak tenaga berbanding dengan bola gandum kan. Jadi logik dia pun ada. Kenapa Habil tak nak melawan bila Qabil ugut nak bunuh dia? Sebab kata Habil, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Takut dia. Takut dia dengan membunuh, risiko membunuh adik-beradik. Kan? Dia melawan, takut dia membunuh. Dahlah manusia baru ada berapa orang? 4 orang. 6 orang lah masuk. Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa, anak Qabil dengan Ikrimah dan Habil dengan Labuda. Baru ada 6 orang. Kalau bunuh tuan-tuan, tinggal berapa? Ni atas muka bumi ni nak survive ni. Bermula daripada tu tanggungjawab dia besar. Nak memulakan zuriat keturunan kan. Jadi dia tak nak bunuh. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW sebut, baginda bersabda, apabila 2 orang Islam bertemu dengan pedang, iaitu saling membunuh, maka yang membunuh dan yang terbunuh akan masuk ke dalam neraka. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Bila 2 orang bergaduh, 2 orang bergaduh, dua-dua pakai pedang, dua-dua saling membunuh, kata Nabi, dua-dua masuk neraka tuan-tuan. Jadi tak semula-mudahnya kita nak membunuh. Surah Al-Maidah ayat 29 yang bermaksud. Tadi 27, 28 ni 29. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya. Ini kata Habil. Sesungguhnya aku ingin engkau kembali kepadanya, yaitu Allah, dengan membawa dosa kerana membunuhku dan dosamu sebelum itu, sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini cara Habil melepaskan geram. Dia tak boleh melawan adik-beradik dia. Tanggungjawab untuk membesarkan keturunan daripada 6 orang manusia dia waktu itu. Jadi dia tak lawan untuk, dia dah kebadan, dia takkan lawan. Kalau kau nak bunuh dia ni, dia takkan lawan. Walaupun dia paling kuat. Kemudian tuan-tuan, Habil ni, dia ugut pula. Dia macam, strategi Habil ni, dia ugut pula Qabil. Dia kata apa? Dia kata, kenapa dia tak melawan? Sebab dia nak kau nanti mati, bawa dosa kau membunuh dia. Ingatkan tentang dosa membunuh. Dan juga dosa-dosa kau yang sebelum itu. Sehingga engkau akan termasuk penghuni neraka. Itulah balasan orang-orang yang saleh. Jadi neraka tuan-tuan. Dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi tuan-tuan ada cerita tentang sunnah kebaikan dan sunnah kejahatan. Sunnah kebaikan ni tuan, sunnah kejahatan ni macam mana? Siapa ni kau ingat? Siapa yang mula-mula ke satu kawasan, dia memulakan satu kejahatan.
Orang komplek tu tak pernah tahu pun pasal jahat ni. Dia ajar orang tu tuan-tuan. Mana dia lah orang yang memulakan sunnah kejahatan. Contoh balik kampung. Kita daripada luar negara apa-apa kan, daripada bandar aku balik kampung. Tengok orang kampung kita ni tak mahir guna telefon tu. Ataupun baru mahir guna telefon lah. Tak pandai, kita pun ajar dia judi online. Judi online kita ajar tuan-tuan. Bermulalah berkembang daripada kampung tu, orang pun masuk judi online. Sampai bila? Tak putus. Tak putus. Judi online ni tak putus. Sampai bila-bila. Jadi ini, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tidak ada satu pun jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama, iaitu Qabil, ikut menanggung dosa pertumpahan darah itu kerana dialah orang yang pertama mensunnahkan pembunuhan. Orang yang pertama melakukan pembunuhan di atas muka bumi ialah Qabil. Maka kata hadis Nabi, oleh kerana dia yang memulakan satu sunnah kejahatan yang baru, dosa besar yang baru, iaitu membunuh, maka dia akan menanggung segala dosa pembunuhan yang berlaku di atas muka bumi. Yang ambil main tuan-tuan. Kan? Bayangan tu berapa ribu tahun dah tu, pembunuhan makin banyak. Dan memang tanda-tanda akhir zaman adalah terlalu banyak berlaku pembunuhan di akhir zaman. Tak banyak pun Ustaz dia kata Malaysia kes 2-3 hari. Satu dunia tuan-tuan. Tu dekat Palestin tu berapa puluh ribu. Dekat Palestin tu berapa ribu. Tahu orang yang Yahudi bunuh Palestin tu baru Palestin tu. Belum cerita di Yaman, di Afghanistan, di Kashmir. Semuanya ditanggung dosanya oleh Qabil. Tu sebab kita beringat-ingat mula nak mengajar orang buat jahat ni. Tuan-tuan kan? Saya bulan puasa hari itu tuan-tuan, ada satu topik saya baru tahu. Tuan-tuan dapat khabar beritahu lah. Saya polik ada satu topik itu tuan-tuan, bulan puasa tengah hari memasak. Ramai macam kenduri. Ini kan kita faham ni dah. Kan? Tak tahu malu apa ni dalam puasa. Bukan puasa sunat dah, puasa Ramadan. Jadi saya pun korek lah lebih kurang kan. Ada maklumat yang mengatakan kepada saya, ini tak ada live lah. Boleh potong-potong lah. Jadi begitu tuan-tuan. Orang yang baik ni, sama jugalah macam yang saya alami sendiri. Kadang-kadang tuan-tuan biasalah manusia ni ada nakal-nakal bahasa sodapnya nakal-nakal lah. Kadang ada juga yang mengganggu, mengacau saya ni ada jugalah. Sebab saya peribadi, saya tak letak nama saya Ustaz. Saya ni tuan-tuan, saya tak sebut saya Ustaz. Saya gelar diri saya sebagai pendakwah. Jadi tu sebab macam-macam bondo saya buat tuan-tuan. Macam-macam bondo saya buat. Ngaji saya ajar, pertanian saya buat, ternakan saya buat. Kuliah pun saya masuk, bisnes pun saya masuk. Mana-mana yang saya rasa boleh saya lakukan sebagai satu dakwah dan ibadah, maka saya akan buat. Jadi musuh ni, musuh lah. Ataupun yang nakal-nakal ni pun ada juga tuan-tuan. Jadi macam mana saya berhadapan dengan benda-benda tu? Pernah kena sihir, satu keluarga kena sihir. Sama-sama geng ngaji tuan-tuan, orang-orang kuat geng ngaji kena sihir. Saya bila mula-mula tahu saya kena sihir itu tuan-tuan, saya rasa seronok, gembira. Kenapa? Kita kata apa tu? Satu lagi pencapaian. Sebab apa? Sebab Nabi pun disihir. Sebab saya contohkan kepada Nabi, urusan dakwah saya contoh Nabi Muhammad SAW. Apa yang Nabi rasa tu, cuma saya tak pernah kena balik batu lagi lah. Tapi bila apa saja yang Nabi hadapi itu, bila saya dapat rasa tuan-tuan, saya seronok. Walaupun kena sihir. Sebab saya tak percaya, saya bukan tak percaya dengan sihir, saya percaya dengan sihir. Tapi saya percaya semua tu atas kehendak Allah. Betul tak? Sihir kau tak sihir, semua atas kehendak Allah. Dompet saya tu tuan-tuan, orang buat report polis palsu, datang berapa banyak polis, berapa kali polis datang. Orang kata dompet main judi. Ini dompet ngajar ngaji Quran. Orang kata dompet main judi. Orang nakal-nakal ini kan.
Ini berlaku tuan-tuan. Jadi macam mana cara kita nak berhadapan tu? Cara berhadapan dengan tuan-tuan adalah cara macam Habil. Kita tak balik. Kita tak balik. Kan? Kalau saya boleh balik sihir ni, saya tak pakai sihir, saya pakai super saya. Biar apa? Kan? Orang baik ni kalau buat jahat, dia lagi jahat, tuan-tuan. Dia lagi cerodik jahat tapi dia tak boleh buat. Jadi macam mana tuan-tuan cara Habil ni? Cara Nabi Muhammad pun sama juga. Mana-mana Nabi sama, iaitu mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hati-hati. Hati-hati. Allah Taala antara doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah doa orang yang zalim, orang yang dizalimi. Kan? Ada Habil ini dizalimi ke tidak? Habil ini dizalimi tuan-tuan. Bahkan dia adalah pendakwah. Sebab dia pendakwah. Jadi lagilah Allah Ta'ala dengar. Jadi hati-hatilah. Mana dia berlaku tuan-tuan. Baik. Banyak dalam peristiwa sejarah berhati-hati. Antaranya Nabi Nuh AS. Kita tak sampai Nabi Nuh AS tuan-tuan 950 tahun. Sampai akhirnya dia mengangkat tangan berdoa dengan satu doa yang cukup power. Apa doa Nabi Nuh? Itu sebab hati-hati. Jangan tuan-tuan kacau. Jangan berlaku zalim dengan orang yang menyampaikan ayat Allah, buat dakwah kepada Allah. Nabi Nuh berdoa apa? Sampai dia dah give up 950 tahun. Akhirnya dia mengangkat tangan berdoa, dia kata, ya Allah. Dalam Quran sebut, jangan kau tinggalkan walau seorang pun orang kafir di atas muka bumi ini. Sebab berlaku banjir. Bila banjir yang selamat hanya yang atas kapal. Kafir semua habis satu muka bumi. Kan? Jangan main-main. Sama juga Nabi Muhammad SAW pun ada beberapa kisah sirah. Sampai Nabi Muhammad ni bila dia angkat tangan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat peristiwa Nabi Muhammad tengah solat, dia letakkan unta punya paut tahi dekat belakang dia tu. Sampai Nabi sebenarnya tak sudi, tapi Fatimah yang ketika itu berusia lebih kurang 9 tahun. Tu Nabi sayang dengan Fatimah. Fatimah sendiri angkat benda tu sebab Nabi tak bangun-bangun, angkat. Punya sedih, menangis. Fatimah ni, kenapa mereka buat kepadamu ayahku macam ni kan? Nabi Muhammad kata tak apa, kita sabar tak apa kan. Ni ujian Allah kata Nabi Muhammad. Tapi bila Nabi tengok Fatimah ni menangis, Nabi kalah. Nak kesayangan dia menangis tuan-tuan kalah. Akhirnya Nabi angkat tangan doa. Nabi kata hapuskan semua. Ada tak silap saya ada berapa orang, 6 orang. Nama kafir Quraisy yang buat dajjal pada Nabi ni. Nabi sebut nama satu-satu. Bila Nabi sebut tuan-tuan, komen cuak lagi bila sebab dia tahu. Dia orang faham. Kafir Quraisy pun faham. Kafir Quraisy pun faham. Sudah mati kita, dia kata. Dia hasad Nabi Muhammad dahsyat. Tapi bila sampai satu keadaan Nabi mengangkat tangan berdoa, bahkan Nabi sebut nama satu-satu. Dia orang dah cuak, dia kata, habis kita, dia kata Muhammad dah sebut nama kita. Tuan-tuan, lebih peperangan, saya tak ingat peperangan apa, perang Badar ke apa tuan-tuan, 6 habis. Nampak tak? Jadi ini cara tuan-tuan, sama jugalah kita. Kan? Tuan-tuan bila dizalimi apa saja keadaan, berdoa lah. Jangan balik. Jangan balik, berdoa pada Allah Ta'ala. Kalau boleh doa yang baik-baik lah. Biar dia dapat hidayah. Kita ni tak adalah tahu konon macam Nabi kan. Kalau dulu di Taif, bila Nabi dibaling batu, Nabi pergi ke Taif batu kan. Allah utuskan malaikat datang pada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, ni gunung ni kat mana kau, gunung mana satu kau nak dan himpapan kat penduduk Taif. Jadi offer begitu sekali pada Nabi Muhammad kata tak. Dia kata tak apa, dia kata. Dan doakan supaya akan ada di kalangan penduduk Taif ini yang menyembah Allah SWT. Kosan ni hari ini semua 100% penduduk Taif orang Islam. Ada juga pandangan macam tu kan. Jadi kita sabarlah. Tapi kalau dah tuan-tuan dah rasa terlalu teruk, pernah ditokan, dizalimi,
maka tutup pulanglah. Itu hak tuan-tuan lah. Ni bila sampai sebut nama ni yang menakutkan. Menakutkan. Tapi jangan lupa juga, sesungguhnya yang paling terbaik adalah memaafkan. Itu kita jangan lupakan, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan para mati Allah Subhanahu wa taala. Oh, dah habis hari ni, suruh berhenti ni. Ada lagi sini, ada lagi. Baik, tuan-tuan. Okay, 5 minit boleh tak? 5 minit lagi. Slow warna pula lah, banyak nak cerita lah. Baik. Kemudian tuan-tuan, dalam riwayat sebut, ketika Nabi Adam pergi ke Mekah untuk tawaf, buat tawaf lah. Itu antara amalan Nabi Adam salam. Untuk melakukan tawaf di Kaabah. Jadi ini juga antara pandangan mengatakan bahawa sebenarnya Kaabah ni bukan daripada zaman Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Adam lagi dah ada Kaabah ini. Dan dalam Nabi Ibrahim sendiri pun kisah dia, kalau kita tengok dalam Quran, Allah kata wa idh yarfa'u, kan. Arahan kepada Nabi Ibrahim ini adalah mengangkat batu-batu Kaabah. Dia tak kata membina, dia kata mengangkat. Jadi seolah-olah menggambarkan bahawa sebenarnya dah dibina. Ada riwayat menyebut kenapa diarahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail untuk mendirikan Kaabah semula sebab dia dah rusak tahu kono banjir zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu ada juga pandangan. Jadi Kaabah ni tuan-tuan, dia banyak, dia ada kisah-kisah dia guntur, dia naik balik, dia guntur, dia naik balik, sampailah keadaan hari ni, kan. Sampailah keadaan hari ni. Dia ada je peristiwa dia. Kono bahkan ada peristiwa Masjidil Haram ni kono rampeh, tuan-tuan. Kono rampeh, berbunuh-bunuh dalam tu semua pernah berlaku. Tak jauh daripada kita, aku tak silap saya. 60-an, 70-an aku tak silap saya. Baik. Saya tak sampai nak cerita lah tu. Tuan-tuan boleh baca sendiri. Baik. Jadi tuan-tuan, ketika Nabi Adam ni pergi buat tawaf lah, tawaf, ibadah tawaf di Mekah, ketika itulah Qabil mengambil peluang untuk membunuh Habil. Ada beberapa cara yang disebut dari riwayat, antaranya adalah dipukul dengan besi. Ada juga di antaranya adalah dihimpapnya, Qabil menghimpap kepala Habil ketika tidur dengan batu yang besar. Menyebabkan kepala dia pecahlah. Maka dia bunuh, tuan-tuan. Baik. Kemudian bila dia bunuh tu, tuan-tuan, ada riwayat menyebut Habil mengusung jenazah Qabil mengusung jenazah Habil ni lebih kurang setahun. Ada juga riwayat menyebutnya tu. Sebab apa? Sebab tak kerti nak buat apa. Pembunuhan pertama tak kerti nak buat apa. Dah bunuh nak buat apa, tuan-tuan. Itu pun cara membunuh pun dia tak tahu asalnya. Cara membunuh pun dia tak tahu asalnya. Juga ada riwayat menyebut dia iblis yang ajar cara membunuh. Iblis boleh kata lah apa bunuh dia, kan. Dia tak tahu bunuh macam mana, dia tak tahu. Sebab tak pernah berlaku. Kemudian bila dia bunuh, tuan-tuan, dia tak reti nak buat apa dengan jenazah ni. Maka ada riwayat menyebut diusung sampai setahun. Apa nama? Sehinggalah, tuan-tuan, pada surah Al-Maidah ayat 31. Maksud dia, kemudian Allah mengirim seekor burung gagak untuk menggali tanah supaya dia memperlihatkan kepadanya, iaitu Qabil, bagaimana cara menguburkan mayat saudaranya. Kemudian Qabil berkata, celakalah aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat mengubur mayat saudaraku. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Maka tuan-tuan, dalam ayat Quran sebut sendiri bahawa Allah mengutuskan 2 ekor burung gagak, 2 bergaduh. 2 ekor ni bergaduh. Lepas tengah-tengah Qabil menung tu tak tahu nak buat apa ke jenazah Habil ni. Maka 2 ekor ni bergaduh. Bila bergaduh ni seekor mati. Bila seekor mati, yang seekor ni yang hidup ni, tuan-tuan, dia kaih-kaih tanah ni sampai berlubang, maka dia tolak yang mati ni masuk dalam, kemudian dia kambuhkan. Itu yang Qabil kebab, celakalah dia, benda macam ni pun dia tak dipikir dia. Kan? Dia tak boleh terfikir. Maka disitulah, tuan-tuan, berlakunya pengemudian yang pertama lah. Okey. Kemudian Al-Maidah ayat 32
Oleh kerana itu, kami menetapkan satu hukum bagi Bani Israel bahawa siapa yang membunuh seseorang bukan kerana orang itu bukan kerana telah membunuh orang lain atau kerana telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Maksud dia apa? Maksudnya dosa bunuh orang ni lain macam, tuan-tuan. Jangan main dosa bunuh orang. Allah sendiri sebut dalam surah Al-Maidah 32, siapa yang bunuh seseorang bukan kerana telah membunuh bukan kerana hak. Kalau kerana hak tak apa, hak tu maksudnya hukum kisos. Orang yang membunuh dihukum dibalas bunuh kan. Itu tak apa. Itu memang dah syariat dah kata begitu. Tapi membunuh tanpa hak ni ialah membunuh lah. Macam tadi kan, Qabil bunuh Habil tanpa hak. Maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dosa seakan-akan membunuh semua manusia. Tuan-tuan, itu tak tahu. Ini kita tak bincang lagi tentang kalau orang tu buat susah. Kalau orang menyihir, sihir sampai mati, sama je, tuan-tuan. Sama tak? Sama. Kalau kita bagi tekanan pada orang tu, contohnya lah, kita ni bos, kita suka kacau ataupun suka bagi tekanan kepada beberapa pekerja yang mungkin kita tak suka. Kita bagi dia sehingga dia stres dan membunuh diri. Bayangkan. Itu cakap apa? Yang kita ni jangan buat jahat. Kita tak tahu, boleh jadi kita punya bab orang bunuh diri ataupun orang terbunuh. Sebaliknya pula, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Ini juga antara motivasi saya, tuan-tuan, kenapa saya bergiur-giur buat contoh dia musim korban. Memang tak ada untung, untung tak ada untung. Saya nak balik raya, saya dah berapa tahun tak balik raya dengan orang tua, bising orang tua saya kan. So, tiap tahun saya hantar orang rumah dia balik. Bukan hantar pun, dia balik sendiri. Kan bunyi macam tahu kan. Dia dah tahu dah pak mentua saya, orang rumah saya semua tahu dah. Korban memang saya tak kaya sangat. Sebab apa? Coba fikirkan, fakir miskin yang berada di sekitar tempat itu sangat menunggu daging korban ni. Kan? Memang, tuan-tuan. Jadi itu yang korban ni. Siapa yang memelihara seseorang, seolah dia memelihara semua orang. Bila kita bantu orang daripada kesusahan, kita bagi orang kehidupan, tuan-tuan, maka di situ terlalu banyak pahala dia sebenarnya. Itu sebab antara ibadah yang amalan yang penting yang orang tak perasan, tuan-tuan, sebenarnya antaranya sedekah. Banyak Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam Quran banyak Allah bila contohkan sesuatu, Allah kaitkan dengan sedekah. Banyak. Tak ada mana-mana tapi Allah sebut pasal sedekah. Dan satu lagi dalam, kalau tak silap saya, dalam surah apa kita baca, Sajadah. Cerita tentang orang-orang, tuan-tuan, orang yang dah mati ni, dia nak datang balik ke muka bumi. Dia dah datang balik ke muka bumi. Cita-cita orang yang dah mati nak datang balik ke bumi. Bila ulama tafsir sebut, kenapa? Kalau dia dapat datang, apa yang dia akan buat? Kita ni bila cerita tu mesti nak jumpa keturunan dia, keluarga dia rindu, mesti nak makan masak lemak. Manalah tahu kan, dah lama kan tak rasa kan. Tak, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu apa yang dia akan buat bila dia, Allah Ta'ala beri peluang pada dia untuk hadir semula ke muka bumi? Sedekah. Bukan semayang tahajud. Sedekah, tuan-tuan, yang dia akan buat. Itu sebab ni, sedekah ni lain macam. Jadi kita bersihkanlah harta-harta kita ini, tuan-tuan, dengan sedekah. Jangan tunggu yang wajib. Yang wajib ni memanglah kita kena selesaikan. Macam zakat ni dia sedekah wajib. Tapi banyak lagi yang sunat-sunat ni kan. Kita sedekah. Termasuklah bulan Ramadan ni. Itu sebab tuntutan Ramadan pula dah. Korban kan. Itu sebab tuntutan korban ni sebenarnya kepada orang yang mampu tiap tahun. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, orang yang mampu korban, dia tak buat korban, Nabi kata jangan masuk dalam masjid ni. Bagi ancaman. Tuan-tuan jangan ingat korban ni walaupun sekali semua hidup, minimal dia, setiap tahun bagi yang mampu pastikan buat.
Kalau tidak Nabi ke bakal jangan masuk masjid. Ancaman tuan-tuan. Walaupun dia sunat muakkad. Jadi sebab apa? Sebab itulah kita punya circle. Kita panggil apa? Budaya komuniti kita yang Rasulullah dah ajar pada awal. Korban ini akan membantu menceriakan wajah-wajah umat Islam yang fakir dan miskin. Jadi sama-sama. Yang ada duit ni, jangan simpan-simpan. Tanya tak korbankan, dia berduit tak korban kau dah lebih, dah sudah tahu lebih. Jangan tuan-tuan. Ada ancaman tu. Kau tak mampu tak apa. Kalau mampu, pastikan kita masuk korban. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekadar itu saja. Minta maaf sebab ambil masa sikit tuan-tuan pada hari ini. Tapi nasiblah sebab tuan-tuan yang panggil saya. Elok-elok saya duduk untuk ke rumah, tuan-tuan panggil. Jadi terimalah. Jamaah sikit lah kan. Baik tuan-tuan, insyaAllah akan datang kita akan tengok pula kewafatan Nabi Adam AS. Kemudian kita akan tengok kepada Nabi Idris AS. Jadi saya rasa cukup sekadar itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.